Pada video kali ni kita nak belajar pasal lenses. So kita ada dua jenis thin lenses, iaitu convex lens dan juga concave lens. So kena ingat bahawa untuk convex lens dia punya focal length memang sentiasa positif, manakala untuk concave lens dia akan sentiasa negatif. Kemudian ciri-ciri untuk convex lens ialah tebal dekat tengah tapi nipis dekat tepi. So, kita ada tiga jenis sekali. Biconvex lens, again, tengah tebal, tepi nipis. Plano-convex lens, again, tengah dia tebal, tepi dia nipis. Dan convex meniscus, tengah dia tebal, tepi dia nipis. Now, apa yang membezakan antara ketiga-tiga jenis ni? Walaupun ketiga-tiganya tebal dekat tengah, nipis dekat sebelah tepi, tapi yang ini satu melengkung, protruding on this side and protruding on the other side. So sama-sama dia tersembul keluar. You know what I mean? Okay, untuk plano convex ni pula, satu side dia tersembul keluar, tapi on the other side dia rata. So plain lah, maksudnya plain, lepas tu lagi satu side convex. Yang ini pula satu termasuk ke dalam, dia melengkung ke dalam, satu lagi tersembul keluar. You know what I mean? So ini ialah convex meniscus. Walaupun begitu, again, ciri-ciri dia masih lagi tebal dekat tengah, nipis dekat tepi. Okay, next kita pergi kepada concave lens. Untuk concave lens, focal length dia memang akan sentiasa negatif. So kalau dalam soalan tiba-tiba keluar dia kata this is a concave lens, dia punya focal length ialah 10 cm. So you punya tanggungjawab ialah untuk tambah sendiri negative sign dekat dalam korang punya listing. Okay, jom kita tengok satu persatu. Kita ada biconcave lens, plano concave dan juga concave meniscus. Pun begitu, ciri-cirinya ialah thin dekat tengah-tengah, thick dekat sides. Means that dekat tengah nipis, dekat tepi dia tebal. Macam tu. So, jom kita tengok apa beza antara ketiga-tiga ni. Untuk biconcave lens, kedua-dua belah akan melengkung ke dalam. Untuk plano concave, satu side melengkung ke dalam, satu side lagi rata. Manakala untuk concave meniscus, satu side ke dalam, satu side lagi keluar. Kalau kita tengok convex meniscus ni pun sama. Satu side melengkung ke dalam, satu side melengkung keluar. Ini pun sama. Satu side melengkung ke dalam, satu side melengkung keluar. Tapi kalau kita tengok yang ini kurang melengkung, yang ini lebih dia punya melengkung, yang ini lebih dia punya melengkung, yang ini kurang melengkung. Dan disebabkan perbezaan ni lah yang menyebabkan yang ini convex meniscus dia punya tengah dia akan jadi tebal, manakala untuk concave meniscus tengah dia nipis. So that's the difference. Next kita nak tengok Lensmaker's equation. So untuk Lensmaker's equation kita ada tiga parameter, iaitu focal length, dan kita ada refractive index dan juga radius of the curvature of the lenses. Okay, untuk focal length kena hati-hati. Kalau dia kata itu ialah convex, maka F dia akan sentiasa positif. Kalau dia kata dalam soalan lens tu ialah concave lens, maka pastikan you kena letak sign negatif. Okay. Next kita tengok kepada refractive index N. N ada dua, iaitu N of the lens, refractive index of the lens, and then the other one ialah refractive index of the medium where the lens is. Contohnya ada setengah lens, contohnya kita ambil convex meniscus, biconvex lens, dia dekat udara. So untuk udara, this is air, equals to 1.0. Tapi kadang-kadang dalam soalan dikata convex lens tu kita rendam di dalam air. Okay, we put it in the water. So refractive index of the water sudah jadi bukan 1.0, lebih kurang dalam 1.33 macam tu. So kadang-kadang dia tak letak dalam air, dia letak dekat dalam minyak. So kalau dia letak dalam minyak, maybe dia akan jadi 1.46 boleh pergi. So be careful where is the medium and what is the refractive index of the lens. Seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak tentukan untuk R1 dengan R2. Kita akan guna konsep suka boncit. So dekat sini kita ada jadual untuk ketiga-tiga jenis
setiap satu lens. Tadi kita dah tengok biconvex, convex, yang ini ialah plano convex, convex meniscus, ini ialah biconcave, plano concave dengan concave meniscus. Jom kita tengok satu-satu. Okey, katakan cahaya itu datang daripada sebelah kiri. So, side yang pertama dia hentam pada permukaan yang buncit, maka R1 ialah positif. Next, kalau dia hentam pada permukaan, dia teruskan lagi kena pada permukaan kedua, kita dapati R2 ialah kurus, maka dia ialah negatif. Next, kita tengok kat sini, permukaan pertama kena cahaya buncit, so positif. Permukaan kedua ialah rata, so dia ialah infinity. Next, kita pergi kepada convex meniscus. Permukaan pertama nampaknya kurus, maka negatif. Permukaan kedua pun kurus juga, maka negatif. Dan mesti ada korang tertanya-tanya, medium, kalau boleh tak cahaya datang daripada sini? Boleh, tak ada masalah. Dan permukaan pertama ini akan jadi R1, ini akan jadi R2. Okay, R1 kita akan buncit, maka dia akan bernilai positif, dan permukaan kedua pun buncit juga, maka dia positif. Dan medium, kalau yang macam ni pula? Jom kita tengok. Ini akan jadi R1, ini akan jadi R2. Maka R1 kita infinity, R2 kita akan kurus, maka negatif. Sekarang kita nak tengok kalau kita punya yang ini ialah biconcave lens. So, untuk R1 kurus, negatif, R2 buncit, positif. Yang ini R1 kurus, negatif, R2 rata, infinity. Yang ini pula R1 kurus, negatif, R2 pun kurus juga, negatif. Again, kalau cahaya datang daripada sini macam mana? Ini akan jadi buncit, positif, akan jadi buncit juga, positif. Okay, sini akan jadi R1, sini akan jadi R2. Okay, so ini akan jadi infinity, sini akan nampak jumpa buncit, dia akan jadi positif. Kemudian untuk yang ini, cahaya datang daripada sini, maka sini R1, sini R2, kurus, negatif, buncit, positif. Alright, sekarang kita nak tengok contoh. Dia bagi kat sini, dia kata a diverging lens of radii 15 cm and 50 cm is made of glass of refractive index 1.55. Dia suruh kita determine the focal length. Okay, now bila dia kata diverging lens, means that this is a concave lens. Cuma concave lens kita nak kena make sure tengah dia nipis. So, kita kena buat sketching sikit untuk 15 dengan 50 cm ni, sebab kita nak tentukan nanti R1 dengan R2 dia. So, ada dua possibility. Okay, kalau kita susun dia macam ni, ini sebabkan kita assume cahaya datang daripada sini, right? So, kalau kita tengok kat sini, ini ialah radius yang besar. Macam ni kita nak tahu yang radius tu besar, yang ini 50 cm, sebab radius yang besar ni biasanya dia punya bulatan besar, betul tak? So, that point, kita perhati bahawa dia punya melengkung dia tu kurang melengkung berbanding dengan kalau bulatan yang kecil. Bulatan yang kecil ni, R dia kecil, betul tak? Tapi, dia punya melengkung tu lebih. Right? So, kalau kita susun di mana sini, dengan cahaya datang daripada sini, ini kita panggil dia R1, yang ini kita panggil dia R2, maka kita dapati bahawa tebal pula dekat tengah, kan? Dekat tepi yang nipis. So, ini sudah jadi convex lens. Macam tak berapa kena. Ataupun kita juga boleh buat, this arrangement. Okay, jom kita tengok. Sekali lagi, kita assume sini R1, sini R2. Okay, tengok untuk R1, kalau kita buat radius dia kecil, maka dia lebih melengkung. And then, R2 kita yang radiusnya besar. Perasan tak dia kurang melengkung sebab bulatan dia besar sangat? Right? So, nampaknya bila kita susun yang R1 dengan lebih rendah daripada radius dengan R2 tu yang lebih besar daripada radius, kita boleh dapat concave lens. Kan? Sebabnya dekat tengah dia dah jadi nipis, dekat tepi dia dah jadi tebal. Maka kita boleh katakan bahawa kita tak nak susunan R1 50, R2 15. Kita nak susunan R1 15, R2 50. Tapi jangan lupa kita kena tambahkan negative sign, sebab bila light rays datang daripada sini, kita dapati permukaan ni kurus, permukaan yang ni pun kurus juga.
Okay, so kita gunakan Lensmaker's equation, masukkan nilai, yang ini ialah 1.55, kita assume lens ini duduk dalam udara, tolak dengan 1 per R1 kita ialah negatif 15, tolak dengan 1 per negatif 50 sebab ini ialah kurus, so ini ialah negatif 50 dan jawapan kita ialah negatif 38.96 cm. Dan ini kita consider dia sebagai concave lens sebab kita dah sedia tahu bahawa concave lens memang sepatutnya dapat nilai negatif.